Astagfirullah. Atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. قال الله تعالى في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, pertama dan selamanya syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahim dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala pada waktu dan ketika ini Allah Subhanahu wa taala telah letakkan kita di suatu tempat yang mulia, yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita dapat tunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala yang paling agung dan utama dengan cara yang paling Allah Subhanahu wa taala sukai. Yang ini kita dapat tunaikan salat fardu maghrib secara berjemaah. Untuk ini kita syukur dan kita doa supaya Allah Subhanahu wa taala terus pilih dan kekalkan kita dalam kebaikan ini sampai bila-bila insya-Allah. Dan kita sambung muzakarah kita daripada kitab Nawar Bagi Hati pada menceritakan tentang perut. Mudarat. Kenapa? Sebab kita, apa sebab kita disuruh supaya mengurangkan makan. Mengurangkan makan. Meringankan perut kita ni. Kenapa? Apa sebab? Kenapa? Sebab kita disuruh supaya jangan penuhkan perut kita. Bukan tak boleh makan. Boleh. Kena makan. Makan banyak mana? Sampai kenyang pun boleh. Makan sampai kenyang pun boleh. Yang tak boleh bersangatan kenyang. Bersangatan kenyang. Kalau kita makan sampai kenyang, Nabi pun makan sampai kenyang. Tapi yang kita dilarang makan sampai bersangatan kenyang. Sampai nak bangun pun tak larat. Duduk pun menyandar je. Yang tu tak boleh. Kenapa? Apa sebabnya? Kita tahu kat sini. Adapun bersangatan kenyang, maka hanya senya dituntut daripada menjauhkan kerana beberapa perkara. Kenapa kita disuruh supaya menjauhkan diri daripada makan sehingga bersangatan kenyang? Ada beberapa sebab. Pertama, kerana bahawasanya banyak makan itu sebab bagi keras hati. Kita rasa macam tak ada apa-apa. Macam tak ada masalah. Tapi sebenarnya, dia menjadi sebab punca hati kita jadi keras. Orang bagi nasihat, kita tak berapa tak nak dengar. Orang ajak kita buat baik, kita tak nak ikut. Dan bila kita nak buat amal pun jadi susah, jadi berat. Nak berdoa pun jadi malas. Bahkan orang hati keras yang dia nak berdoa pun, selalunya doa yang sangat-sangat Allah Ta'ala sukai, yang ingin sangat Allah Ta'ala dengar,
adalah doa yang kita sebut munajat. Apa itu munajat? Kita doa, kita bisik-bisik, kita mengadu sehingga mengalir air mata kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila hati kita keras, doa yang ni kita tak dapat. Itu jadi nak berdoa jadi malas. Jangan kita nak menangis, nak berdoa tu pun malas. Menangis tu tak mendoa dalam keadaan tidak menangis tu dah tanda hati keras. Orang hati lembut ni kalau dia berdoa air mata dia pasti akan mengalir. Ha. Tak menangis kita berdoa ketika berdoa tu dah keras hati dah. Nak berdoa tu pun malas itu. Tak tahulah keras cara mana dah hatinya. Yang kedua, bahawasanya pada banyak makan itu membangkitkan segala anggota kepada yang sia-sia dan pada kejahatan. Yang kedua, bila kita terlampau banyak makan, dia akan menyebabkan anggota badan kita ni jadi suka buat perkara sia-sia. Dia banyak sangat makan jadi nak duduk rehat, nak duduk saja, sebab nak mengaji. Nak duduk nak mengaji tu jadi susah. Jadi nak kena duduk relax, duduk saja, jadi tak buat apa. Tak. Itu sia-sia. Yang setara perbuatan sia-sia pun dah tak molek dah. Buruk dah rupanya. Ini buat kepada, mendorong kepada melakukan kejahatan. Kalau kita tengok dalam kitab fiqah, ulama susun bab-bab dalam kitab fiqah ni, bermula daripada kitabut taharah, kitabus salat, kitabus siam, zakat, apa semua. Bila masuk dalam bab jenayah, sebelum bab jenayah, jangan letak dulu bab at-ta'imah. At-ta'imah, makan. Bab makan. Dia masuk bab makan, masuk dalam bab akad lah. Sebab kita nak bermula akad. Akad ni, kita buat akad. Aku jual, aku beli, semua akad ni. Terima nikah apa semua. Lepas tu bab makan. Selepas bab makan, terus masuk bab jenayah. Tak masuk bab lain. Lepas makan, terus jenayah. Maknanya, kita ni kalau terlampau fikir pasal makan, beri keutamaan sangat pasal nak makan, dia akan bawa kita kepada melakukan jenayah. Jenayah tak kira apa jenis jenayah pun. Kalau orang dah terlebih mampu, ada harta banyak, dia akan buat jenayah yang lain. Passion yang lain. Kalau orang yang jenis tak mampu, tak pun nak mampu, tapi nak makan sedap, nak makan banyak, jenayah passion lain dia akan buat. Tapi selepas bab makan, mereka bawa bab jenayah. Ni kesan mudarat apabila terlampau banyak makan. Yang ketiga, ada membanyakkan makan itu membinasakan kecerdikan dan kepintaran dan sebab bagi sedikit faham dan pengetahuan. Ini pun satu juga. Bila kita banyak makan, belajarlah terutamanya. Tak. Bila banyak makan, mata akan jadi mengantuk. Perut jadi berat, mata pun jadi mengantuk. Bila mengantuk, apa benda yang hafal kita masuk? Apa benda yang kita cuba faham, makan faham, dah mengantuk. Apa pun tak faham. Nak ingat, tak ingat. Nak faham, tak dapat faham. Bila semua ni tak dapat, otak kita jadi tumpul. Bila jadi tumpul, bila kita tak berfikir, otak jadi tumpul. Bila otak jadi tumpul, kuranglah kecerdikan dan kebijaksanaan dia. Sebab tu kita tengok, kalau ulama' kita dulu-dulu, kebanyakan mereka zaman belajar mereka miskin. Zaman mereka belajar, mereka miskin. Nak makan pun tak mampu. Selalu saya cerita kisah Imam Nawawi. Imam Nawawi zaman belajar dia 3 kali berak berdarah. Bukan buasir. Kalau kita zaman kita sekarang ni, berak berdarah ni buasir lah. Pun sebab apa? Sebab lebih makan. Banyak makan juga. Kalau banyak makan, dia kena buasir. Banyak makan cili, banyak makan yang tu. Tapi Imam Nawawi, dia memang nak buang air. Tapi perut dia kosong. Tak ada apa isi. Dia boleh buang air, keluar darah. 3 kali dia cakap mengalami perkara tu. Dan dia kata makanan yang dia ada adalah sekepal nasi yang dimakan 3 kali.
Sarapan sekali makan, tengah hari sekali makan, makan malam sekali. Banyak mana sangat sekepal nasi tu. Kita hari ni untuk makan pagi je berkepal-kepal nasi. Ha. Ha. Ini Imam Nawawi sekepal nasi untuk satu hari punya makanan. Tapi apa hasil dia? Apa hasil dia? Dia meninggal sewaktu umurnya 40 tahun. Tapi apa bidang ilmu yang dia tak ada kemahiran? Tak ada kepakaran. Semua bidang ilmu. Dalam fiqh sampai orang cakap dia ni Syafi'i As-Saghir. Dalam masalah fiqh sampai orang panggil dia Syafi'i As-Saghir. Dalam hadis, dia ada karang berapa banyak kitab hadis. Yang masyhur orang duduk pakai sampai sekarang. Riyadhus Salihin. Lepas tu, Al-Azkar. Dan dia juga ada mensyarahkan kitab Sahih Muslim. Cuma syarah Sahih Muslim dia tak sempat siap. Dia buat tak sempat siap. Dia meninggal dulu. Tapi mana ada. Dalam setiap jurusan, setiap bidang ilmu, dia ada kitab dia sendiri. Ada karangan dia sendiri. Bila ada karangan dia, bermakna ilmu dia mantap. Bahkannya kata ulama' terdahulu yang terkemudian pun. Ulama' yang terkemudian zaman kita sendiri pun. Kalau saya mengaji untuk guru saya cakap, dia ni punyalah zaman belajar dia susah. Zaman belajar dia susah. Setiap hari dia puasa. Setiap hari puasa. Dia kata sampai kadang-kadang satu-satu kerana terlampau kerap puasa, sampai satu masa tu dia kat mana? Lepas main syak dia pelik. Apa rasa lapar sangat ni? Hari-hari lain tak ada rasa lapar macam ni. Hari kenapa rasa lapar sangat? Macam dia kata. Rupanya dia puasa pada pagi, maghrib tadi lupa buka. Maghrib tadi dia lupa buka. Galik, sibuk dengan belajar dia. Sibuk dengan kitab dia. Maghrib tadi lupa buka. Dah lepas isyak. Baru ingat, lah tak buka lagi. Patutlah lapar lain. Macam dia kata. Ini kan orang lain. Orang dulu-dulu ni, orang kita, zaman kita sekarang. Tapi orang pelajar zaman kita, zaman sekarang pula. Mak ayah tak bagi lapar. Mak ayah tak bagi lapar. Kalau terpaksa berhutang-hutang lalu dengan koperasi tu, nanti dapat gaji bayar lah. Tak bagi berapa. Tapi sebenarnya, lapar ni ada faedah dia. Untuk belajar, lapar ni ada faedah dia. Kenyang tu mudarat. Bukan tak boleh makan, makan. Madrasah dah sediakan. Pihak asrama sekolah dah sediakan makanan, makan. Cumanya, adat belajar. Adat orang belajar ni, dia memang akan cepat lapar. Dia akan cepat lapar. Dia makanlah tadi, tengah hari tadi, makan nasi banyak mana pun dia makan. Tak. Dia bawa, lepas zuhur tu, lepas makan tengah hari, dia kena masuk kelas. Dah mula kena belajar. Biasa-biasa kalau kat rumah, makan zuhur, lepas maghrib lega dah lah. Lega lagi lah. Tunggu isyak pun nak makan. Ini kalau orang belajar, biasa nak nyampai ke isyak tu, dah ketar dah kepala lutut. Ketar dah kepala lutut. Ketar perut tahan lagi. Kepala lutut pun dah ketar dah. Apa? Ini kalau orang betul-betul belajar lah. Memang digunakan fikiran dia, dia punya tumpuan dia semua. Itu kesan dia. Pula-pula kalau time tak ada duit tu, kalau petang-petang, kadang-kadang boleh pergi beli biskut kat koperasi ke, kalau pada orang jual-jual beli-beli. Kalau time tak ada duit tu, makan petang pun tak ada. Cakap minum air kosong je. Tak ada start. Lepas maghrib tu dia mula dah masuk. Lepas isyak tu kadang ketar habis lah. Itulah keadaan orang belajar. Tapi sebenarnya belajar, lapar ketika belajar itulah ada faedah, ada kebaikan untuk dia. Sebab tu, kalau tengok ulama' yang hebat-hebat dulu, mereka dulu belajar dalam keadaan miskin. Belanja yang dia ada sekadar cukup untuk bayar yuran dia. Untuk beli kitab, untuk keperluan yang terlalu asas. Nak tambah sikit pun tak dapat. Yang keempat, bahawasanya banyak makan itu sebab bagi sedikit ibadat, kerana bahawasanya manusia itu bila membanyakkan ia akan makan, saya berat badannya dan berat
mengantuk matanya. Ini satu kesan lagi, iaitu menjadi kurang ibadat. Kurang, bila banyak makan nak bangun pemalas. Nak, bila dah bangun, dah berjalan tu, mata pula jadi mengantuk. Dah mengantuk mula kerja nak tidur je. Bila dah tidur tu, semua perkara akan jadi kurang. Semua perkara akan jadi kurang. Ibadat kurang. Tak. Kalau belajar pun jadi kurang. Dah mata mengantuk. Kalau boleh, kalau terpaksa masuk kelas pun tumpuan pula kurang. Semua benda akan jadi kurang. Yang kelima, bahawasanya membanyakkan makan itu sebab bagi ketiadaan sedap mengerjakan ibadat. Buat ibadat tak seronok. Tak berasa kemanisan dalam lakukan ibadat. Sebab kita letih melayang kenyang tu. Nak semayang tu bangun, berat je leceh. Tak selesa. Aku kenyang sangat. Semua dah jadi leceh. Jadi nak kita, tumpuan kita dalam ibadat pun jadi kurang. Yang keenam, bahawasanya pada membanyakkan makan itu ditakuti jatuh kepada yang haram dan syubhah. Yang ni pula bila kita terlalu sibuk nak cari makanan. Nak makan yang sedap-sedap. Sibuk nak cari makan yang sedap-sedap. Sampai kita melanggar peraturan. Sampai jatuh kepada yang haram. Yang haram tu teruk dah. Syubhah pun apa kurangnya. Sama je. Dan ini yang berlaku sekarang ni. Sibuk nak cuba masakan bangsa lain. Sampai dia pergi makan ke tempat orang. Sekarang ni kalau kat Facebook ada saya follow satu page tu. Dia nama dia Halal Inquiry. Dia kerja dia memang dia bongkar kan. Tempat-tempat yang orang kita suka makan. Tapi sebenarnya tempat tu tak halal. Tempat tu tak halal. Masalahnya bila dia sebut perkara ni, bukan mendapat banyak sokongan. Yang kaki makan dekat situ semua bangkang. Semua bantah. Dia dah makan 20 tahun kat situ okey je, tak ada apa-apa. Memanglah makan tu tak ada apa-apa. Makan tu memang tak ada apa-apa pun. Sama je makannya. Tapi dalamnya ada perkara yang haram. Ini kesan apabila makan benda haram. Apa dia? Bila orang tegur tak nak terima. Hati jadi keras. Hati jadi keras. Yang kedua dia apa? Dia jadi menentang kebenaran. Orang yang betul sepatutnya bila orang dah tegur, dah bagi tahu benda ni tak boleh, tak patut. Kita sepatutnya buat, terima dengan baik. Nasihat yang baik, terimalah dengan baik. Bila kita melawan, bila kita menentang, kita sebenarnya berada dalam masalah. Memang mencari makanan yang halal. Dan Allah Ta'ala pun sebut halalan tayyiban. Makanlah kamu daripada halalan tayyiban. Sekarang ni pada benda yang haram, susah kata nak kata halal. Dia memang haram dah. Tayyiban pun tak ada pada dia sebenarnya. Tak ada yang baik. Dan bila kita makan dekat kedai, makanan yang bukan dimasak oleh orang Islam, makanan yang disediakan oleh orang Islam, sebenarnya tidak memang akan ada sumber yang haram di situ. Memang akan ada sumber. Paling kurang dalam setiap masakan dia akan letak, memang akan campur arak. Memang akan campur. Sebab memang arak ni lah yang akan boom, apa tu, orang cakap apa, menambahkan lagi, menaikkan lagi rasa pada masakan tu. Dan dia akan sebut, dia takkan sebut arak, dia akan tukar macam-macam nama. Dia bagi macam-macam nama lain. Tukarlah nama macam mana sekali pun, itulah bendanya. Itu dah kalau segi campuran. Dari segi penyediaan bahan pula. Dari segi penyediaan bahan. Kita, kalau orang Islam yang masak, dia memang akan pastikan ayam yang dia beli, ayam disembelih. Kalau kata dia nak buat itik gantung pun, itik dia akan disembelih. Tapi cuba kau tengok kedai Cina. Mana ada? Itik tu kau tengok leher dia tu, kalau dia nampak kes sembelih, lega juga hati. Mana ada? Mana ada? Kita pun kalau makan ini sembelih oleh orang bukan Islam pun tak sah juga makan.
Jadi banyak benda sebenarnya. Mungkin dia cakap, ya kami masak, kami tak campur. Apa dia? Kami tak letak babi, apa semua tak letak. Tak. Tapi bahan-bahannya, kadang-kadang setengah masakan dia orang, memang pakai darah. Darah boleh guna pakai. Kita apa tahu. Dia takkan buat, ini bekas untuk Muslim, ni untuk non-Muslim. Tak ada. Itulah bekas ni, campur semua. Dia takkan sediakan, ini bahan-bahan untuk masakan Muslim, ini bahan-bahan untuk non-Muslim. Tak. Itulah semua lenggok kat situ belaka. Muslim ke non-Muslim ke, itulah benda duduknya. Dan Nabi SAW beritahu, anggota badan, daging mana-mana daging yang tumbuh daripada sumber yang haram, nerakalah tempat yang paling layak untuk dia. Kita buatlah amal macam mana sekalipun, ibadat kita macam mana hebat sekalipun, tapi apabila kita, badan kita, anggota badan kita tumbuh daripada sumber yang haram, tempatnya dalam neraka. Itu di akhirat nanti. Atas dunia lagi apa kesan dia? Ada kesan dia. Nabi SAW juga bagi tahu dalam hadis, mafhum dia. Ada satu orang lelaki yang telah bersafar dan dia telah terputus bekalan dia. Akhirnya dalam keadaan badan dia yang berdebu, baju dia yang kotor, dia si lemah, tak bermaya. Dia angkat tangan, dia kata, Ya Rabb, Ya Rabb. Dia doa, minta pada Allah. Sebenarnya, doa musafir, doa orang musafir ni, sebenarnya doa dia sudah dimakbulkan. Dia tu si ada orang mustajab doa. Jangan kata ketika dia tiba kesusahan apa, tak. Dia jadi musafir. Dia juga sebenarnya adalah orang yang mustajab doa. Tapi apa berlaku? Nabi bercakap, makanannya haram. Ta'amul haram, masyrabahu haram, makanannya juga, minumannya juga haram, pakaiannya juga haram, bahkan dia waghuziyya bil haram, bahkan dia diberi sumber, dibesarkan dengan benda-benda yang haram. Anna yustajabu laha. Macam mana Allah Ta'ala nak makbulkan doa dia? Atas dunia lagi doa dia tak makbulkan. Setara doa pun dah tak makbul, amalan paling senang, paling mudah. Duduk mana-mana angkat tangan pun jadi dah. Kadang-kadang doa ni tak payah angkat tangan pun. Lintas dalam hati pun dah diterima dah. Dah dikira doa dah. Ini pun Allah Ta'ala tak terima, apatah lagi amalan yang lain. Semayang kita, puasa kita, zakat kita, haji kita. Semua ni Allah Ta'ala tak terima. Mungkin kita akan cakap, ya saya boleh, memang saya makan kedai tu, elok je sebelum semayang. Khusyuk aja, apa ya. Memanglah. Tapi penerimaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Penerimaan tu yang menyebabkan kita diberi balasan, kita diberi ganjaran. Awal-awal lagi mentah. Dah mentah-mentah dia tolak, macam mana perkara-perkara lain. Yang ketujuh, bahawasanya padanya menyusahkan hati, mempenatkan badan pada mencarinya dan menyediakannya, dan memakannya dan melepaskan daripada mudaratnya. Apabila terlampau banyak makan ni, hati kita akan jadi susah dan penat pada banyak benda. Pertama, susah hati, macam mana nak cari makanan ni? Mana nak dapat ni? Nak makan banyak ni. Nak cari ni. Kita penat dengan kerja lah. Sibuk je kerja. So apa? Boleh sediakan modal yang cukup untuk makan banyak. Bila dah ada bahan-bahan barang-barang semua dah ada, nak sediakan pula. Nak masak dia, nak buat dia, nak cari resepi, nak benda semua nak sediakan. Itu pula. Bila dah makan banyak, dia akan jadi mudarat. Nak hilangkan mudarat dia pula. Makan manis banyak, minum manis banyak, kencing manis. Ya tak? Kolesterol naik, darah tinggi pun naik. Dah kena semua penyakit ni. Nak ngadap sakit tu satu hal. Nak menghadap sakit tu lah. Nak rawat dia pun satu hal juga. Nak mendapatkan makan banyak modal, nak hilangkan kesan pun modal banyak juga. Jadi, sebab tu sepatutnya kita kena digalakkan supaya kurangkan makan. Dan yang ke-8, bahawasanya membanyakkan makan itu sebab bagi bersangatan sakit mati.
Kerana kesakitan dan kesusahan mati itu sekadar kesedapan dunia. Berkadar dengan kesedapan dunia. Lagi banyak kita makan, lagi sedap kita makan, lagi seronok kita makan, time nak mati lagi susah. Lagi sakit. Jadi nak kurangkan sakitnya mati, maka kurangkanlah kesedapan dunia. Kesedapan makan, bukan setakat kesedapan makan, kesedapan dunia. Hidup sederhana, makan sederhana, semua dalam kadar sederhana. Yang kesembilan, bahawasanya padanya mengurangkan pahala akhirat. Kita dah banyak ambil nikmat dunia, nikmat ke akhirat jadi kurang. Dan yang ke-10, bahawasanya padanya hisab pada hari kiamat. Bila kita nak makan banyak, nak makan sedap, kita kena sediakan, kita kena cari pendapatan. Dan satu kisah, mungkin tuan-tuan pernah dengar. Satu orang, kerja dia adalah pencari kayu api. Satu hari ada satu orang yang kaya, ada banyak harta. Bila dengar dia cakap dalam kubur ni, bila mati kita duduk dalam kubur, datang malaikat munkar nakir apa semua, dia takut. Maka dia buat tawaran. Siapa yang boleh teman dia dalam kubur selama 7 hari. Seminggu je. Ataupun beberapa hari je. Teman dia dalam kubur, dia akan bagi duit sekian-sekian banyak. Maka satu orang pemotong kayu api, yang harta yang dia ada hanyalah sebilah kapak saja. Harta yang dia ada hanyalah sebilah kapak untuk dia cari kayu api. Yang dia gunakan untuk cari kayu api. Dia cakap, tawaran hadiah banyak ni. Tak apalah, dia terima. Dia terima. Maka sampai hari kematian orang kaya tu, digalikanlah lubang kubur, dibuatlah khas tempat untuk dia lah. Supaya dia boleh duduk kat situ selama seminggu dalam kubur tu. Selama seminggu dia dalam kubur. Maka dikebumikan sama-sama. Dimasukkanlah si pencari kayu api ni. Lepas seminggu, orang keluarkan semula dia daripada kubur. Dan sebab masa dia seminggu je katalah. Kalau tempoh seminggu lah. Lepas cukup tempoh, orang keluarkan dia. Maka orang nak bagi hadiah ni sebab dia dah sempurnakan dia punya kerja, orang nak bagilah, janjikan nak bagilah hadiah dia. Dia kata cukuplah. Aku tak nak harta tu. Cukuplah dengan mata kapak, sebilah kapak yang aku ada ni. Sebabnya kerana kapak ni sebilah daripada hari pertama sampai hari ni, soalan dalam kubur tak habis lagi. Pasal sebilah mata kapak ni. Dekat dalam kubur dah berat dah soalan ni. Ni ke pula dekat pada mahsyar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Telah menyebut akan 10 perkara ini oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam Minhajul Abidin. Telah datang beberapa hadis Nabi SAW pada mencela akan kenyang. Setengah daripadanya, Al-mu'minun ya'kulu fi ma'adin wahidin wal kafiru fi sab'atin am'adin. Hasba banu Adam luqaimatun yukimna sulbahu min kana. Wala budda fahaqqahu sulusan lit-ta'ami wa sulusun li syarabi wa sulusun lin nafsi. Orang beriman itu akan makan di dalam fi ma'adin wahidin, dalam satu perut. Dalam satu perut. Sedangkan orang-orang kafir akan makan dalam 7 perut. 7 perut. Maknanya orang beriman dia makan satu bahagian di perut dia. Cukup dah untuk dia. Tapi orang kafir tak. Tidak, dia kena penuhkan 7-7. Cukuplah untuk anak Adam. Dia makan lukaimatun. Beberapa suapan yang kecil. Lukaimah ni, dalam bahasa Arab ada sebut istilah panggil isim sorir. Isim sorir. Isim yang bermakna kecil. Bermakna sedikit. Sebut lafaz yang sama. Benda yang sama. Tapi dia bermakna sikit. Kalau kita orang Melayu kena sebut sedikit. Suapan yang kecil. Sedikit suapan. Tapi bahasa Arab tak. Bila sebut kata ni je. Asalnya lukmatun. Asalnya lukmatun. Satu suapan. Satu suapan penuh lah macam biasa. Tapi dia sebut lukaimatun. Lukaimah. Itu bermakna suapan tu sikit je. Kecil je.
Assalamualaikum. Lepas isyak akan saya call balik. Sekarang saya tengah kuliah ni. Okey. Di mananya benda tu kecil. Sebab tu kita dengar dalam perkataan bahasa Arab tersebut ya bunayya. Ya bunayya. Asalnya ya bani. Ya bani, wahai anakku. Tapi bila sebut ya bunayya, dia bermakna wahai anakku yang kecil, yang masih lagi kecil. Ataupun kita terjemah lain bahasa dia wahai anak kesayanganku. Dalam satu peristiwa, suatu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu nak pergi umrah. Nak pergi umrah. Dia pergi, Nabi tak pergi. Dan ni sebelum dia berangkat dia jumpa dengan Nabi, minta nasihat apa tu semua. Dan akhir pesanan tu Nabi sebut ya ukhayya, wahai saudara kecilku. Nabi panggil Umar ni ya ukhayya. Saya Umar cakap tak ada perkataan yang lebih menggembirakan aku atas dunia ni selain yang Nabi sebut ya ukhayya la tansani fi du'aikum. Jangan lupakan aku dalam doa kamu. Tak ada dah perkataan yang lebih menggembirakan dia atas dunia ni selain perkataan Nabi yang satu ni. Satu kerana Nabi panggil ya ukhayya, wahai saudara kesayanganku. Lepas tu Nabi cakap lagi, jangan lupa doakan aku, ingat aku dalam doa kamu. Nabi minta dia doa untuk Nabi. Padahal Nabi tak berhajat pun pada doa kita. Tapi dalam hadis ni Nabi sebut, jangan lupakan aku dalam doa kamu. Cakap inilah perkataan yang paling buat aku gembira atas dunia. Tak ada dah. Kalau aku bersedih dengan sebab lain, tiba-tiba teringat perkataan ni. Dia boleh menyebabkan dia jadi gembira. Jadi kat sini Nabi pakai lafaz kalimah luqaimatun. Luqaimatun. Beberapa suapan yang kecil-kecil. Kalau kita biasa kaut penuh tempat tangan. Dia ambil sikit-sikit je. Suruh makan sikit. Yukimna sulbahu. Suapan yang boleh mendirikan tulang belakangnya. Makan sekadar menegakkan tulang belakang dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga dalam menjalani kehidupan seharian kita makan sekadar perlu sahaja. Wa in kana wala budda, akan tapi sekiranya tak dapat memang terpaksa makan banyak juga. Terpaksa makan banyak juga. Sebab apa? Katalah dia buat kerja berat. Kalau makan sikit tak jalannya kerja dia, kena makan banyak, kena makan lebih juga. Ataupun kalau makan sikit memang tak kuat, tak tegak juga dalam belakang ni. Memang kena makan banyak juga. Baru boleh berdiri tegak apa semua. Maka Nabi cakap, fahaqqahu sulusa lit-ta'am. Maka hak untuk dia makan, perut dia bagi 3. Perut dia kena bagi 3. 1/3 untuk makanan. 1/3 untuk makanan. 1/3 untuk air. Dan 1/3 lagi untuk dia bernafas. Jadi makan sampai sekadar apa dia? Kita selesa bernafas. Kenyang kita makan ni sekadar selesa bernafas. Kalau sampai nak bernafas pun naik mengah, naik semput, maknanya dah lebih makan tu. Dah lebih dah. Bukan cukup dah lebih lah. Ini makan sekadar apa? Sekadar kita tarik nafas selesa, tak mengah, tak semput. Wallahu a'lam bishawab. Fasal yang kelima pada menyatakan faraj. Pada menyatakan tentang kemaluan. Ketahui olehmu bahawasanya Allah Ta'ala menjadikan ia bagi engkau akan faraj. Kerana kegunaan yang bangsa akhirat. Iaitu mengadakan anak dengannya. Dengan faraj yang kita masuk faraj ni kemaluan. Jadi dengan kemaluan yang kita ada ni. Ni'mat bangsa akhirat untuk kita adalah dengan dia kita menghasilkan anak. Dan sebenarnya faraj yang Allah Ta'ala jadikan ni, kita fikir-fikir balik, tak ada tujuan lain untuk dunia sebenarnya. Tak ada kebaikan untuk dunia pada kemaluan kita, mereka untuk kebaikan akhirat je. Selain daripada untuk kita buang air dengan lawas semua-semua, tak ada dah. Tak ada dah nikmat dunia sebenarnya melalui kemaluan kita ni. Hanya ada nikmat akhirat je. Hanya untuk ada kebaikan akhirat je. Kebaikan dunia tak ada.
Kalau kita salah pakai, dia terjadi mudarat dunia dan akhirat. Kita salah pakai, dia jadi mudarat dunia dan akhirat. Kalau kita pakai dengan betul, tak ada kebaikan dunia. Hanya ada kebaikan akhirat. Kalau anggota yang lain, dia ada manfaat dunia, ada manfaat akhirat. Tapi kemaluan ni tak ada. Katalah suami isteri buat hubungan. Bila dia buat hubungan yang halal, mana dia buat? Itu bukannya kebaikan dunia. Itu adalah kebaikan akhirat. Sebab dia buat dengan cara yang betul. Buat dengan cara yang betul. Cuma nikmatnya daripada kat dunia. Tapi kesannya sebenarnya memang kebaikan akhirat. Atau juga keburukan dia pun keburukan akhirat. Keburukan dia di akhirat. Tak nampak atas dunia ni. Kecuali kalau memang Allah Ta'ala nak tegur. Allah Ta'ala bagi penyakit. Kena AIDS ke apa ke. Baru nampak mudarat ke. Tak nampak. Tak memang kebaikan dia ke mudarat ke. Semua bangsa akhirat. Jadi apa maksudnya? Apa tujuan kebaikan akhirat kita dapat daripada kemaluan kita ini adalah pertamanya melalui dia kita dapat melahirkan anak. Menambahkan. Mengadakan anak dengannya. Sabda Nabi SAW, tanakahu, tanasalu, fa inni mubahin bikumul umama yaumal qiyamah. Bernikahlah, lalu tanasul. Beranak pinaklah. Beranak pinaklah. Kenapa? Nabi beritahu, maka sesungguhnya aku akan berbangga-bangga dengan kamu di atas seluruh umat di akhirat nanti dengan anak yang ramai. Hari ini orang kita, ini manusia hari ini nak kahwin tapi tak nak anak. Ada orang macam tu. Jangan. Satunya bila kita tak nak anak, seolah-olah kita telah menolak. Kita melanggar kehendak Nabi SAW. Melanggar perintah Nabi. Nabi suruh ni. Nabi suruh. Lain kalau kahwin tak dapat anak. Nah, kahwin tak dapat anak tu cerita lain. Dia tak nak anak. Dia boleh mengandung, boleh beranak. Tapi dia tak nak. Yang tak boleh. Kalau kita tolak atau kerana memang kita sebab tak nak, kita telah langgar perintah Nabi. Berat dah tu. Dan kalau kita kata tak nak anak kerana tak nak tanggung urusan apa dia, nak cari makan, nak apa semua, ini seolah-olah kita meremehkan kudrat Allah. Kita hidup atas dunia ni, mana ada kita tanggung sendiri kita, tak. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزُقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا. Allah Ta'ala sebut, tidak ada satu benda pun yang melata di atas muka bumi ni. Tak ada satu benda pun yang melata di atas muka bumi ini, melainkan menjadi tanggungjawab illa ala Allah. Mereka menjadi tanggungjawab ke atas Allah untuk menguruskan rezeki dia. Rezeki dan tanggungjawab Allah Ta'ala. Usah kita perasan hari ini saya dapat pakai kereta mahal, kereta besar, baju cantik apa semua kerana usaha saya. Tak. Semua ni kita dapat kerana Allah yang bagi. Allah yang uruskan, Allah yang aturkan. Kita cari ke tak cari ke, kalau benda tu ada dalam takdir Allah, kita akan dapat. Tak percaya, kita tengok berapa ramai orang yang kerja bersusah payah. Sepatutnya kalau kita faham dengan cara kerja dia ni, dia dah kaya dah. Tapi sampai sekarang tak kaya-kaya juga. Melarat juga orang ni. Ada tak orang macam ni? Ada. Dan berapa ramai kita tengok orang kerja dia relax, tak ada beria sangat pun, biasa-biasa je. Relax sangat. Tapi pendapatan dia, makan 7 keturunan pun tak habis. Apa? Sebabnya yang memberi, yang mengaturkan semua ni adalah Allah. Jangan kita perasan. Jadi kalau kita, orang tu kahwin, jadi kata tak nak anak kerana kos sara hidup. Tak. Orang ni kena mengucap balik. Orang ni kena mengucap balik. Sebab yang tanggung rezeki dia bukan dia. Yang tanggung rezeki dia adalah Allah. Bukan dia. Kalau kita rasa, kita perasan saya lah yang tanggung uruskan rezeki saya, tak.
Orang ni ada masalah sebenarnya. Dia ada masalah. Dan kalaulah kita kata, nak kerana nak payahlah nak didik, nak asuh, tak. Tanggungjawab kita hanya ajar je. Ajar perkara yang betul dengan cara yang betul. Yang memberi hasilnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Semua Allah. Hari ini kenapa benda tu jadi masalah? Sebab kita rasa kita buat. Saya yang atur, saya yang didik, jadilah anak saya macam tu. Tak. Maka kita buat ikut cara kita. Itu masalah dia. Kita telah pun diajar, telah pun diberi panduan macam mana patut cara kita ajar anak kita, keluarga kita. Yang tu kita tak buat, kita ikut cara kita. Bila rosak, kita menyalahkan. Mulalah rasa, silap lah, tu lah masalah kurang, tu lah ni lah. Tak, sebenarnya bukan. Sabda Nabi SAW lagi, "Idza mata ibnu Adam, inqata 'amaluhu illa min salas. Sadaqatin jariyatin wa 'ilmin yuntafa'u bih, wa waladin salihin yad'u lah." Artinya, apabila mati manusia itu, maka akan terputuslah segala amalannya kecuali 3 perkara. Kecuali amalan yang datang daripada 3 perkara ni. Tak akan putus. Pertamanya, sadaqatin jariyatin. Sedekah yang mengalir. Sedekah yang mengalir. Macam ulama' kita tafsirkan maksud mengalir ni apa? Sedekah yang berkekalan. Yang berkekalan. Benda yang boleh kekal. Dan sedekah yang kekal ni adalah wakaf. Harta yang kita wakafkan. Sebab tu dalam syarat wakaf, syarat benda yang kita nak wakafkan, benda ni tak habis. Benda yang takkan habis. Benda yang boleh kekal. Benda yang boleh kekal, boleh tahan lama. Dia sendiri secara zati, dia bukan jadi benda yang habis. Kecuali lah kalau ditimpa bala bencana, musibah apa semua binasa, tu cerita lain. Tapi secara zat dia sendiri, dia tu benda yang tak habis. Contohnya bangunan, tanah, apa semua. Benda-benda yang boleh tahan lama. Benda yang boleh habis tak masuk dalam wakaf. Tak boleh nak wakaf. Kita kena sedekah. Kena sedekah. Wa ilmin yuntafa'u bih, dan ilmu yang diambil manfaat dengannya. Dan wa waladin salihin yad'ulah, dan anak-anak yang soleh, yang mendoakannya. Kalau orang yang ada 3-3 ni, untung besar lah dia. Dia ada untung yang besar. Dia ada harta yang dia wakafkan. Ada ilmu yang dia bagi pada orang. Orang ambil manfaat sampai ke sudah. Kalau dari sudut syarak, maksud ilmu ni adalah ilmu agama. Kalau kita nak tafsirkan ilmu ni dari sudut istilah syarak, ilmu ni bermaksud ilmu agama. Tapi kalau kita nak tafsirkan ilmu ni dari segi bahasa, mana semua perkara yang benda tu menyebabkan orang jadi pandai buat. Menyebabkan orang jadi pandai buat. Asalnya tak pandai. Asalnya orang tu tak pandai. Tapi kerana kita ajar dia, kita tunjuk dia, dia jadi pandai. Maka benda tu pun dia panggil ilmu. Habis tu, apa benda yang tak jadi ilmu sebenarnya? Mak ajar anak dia masak nasi. Sampai anak dia pandai. Jadi ilmu tak? Ilmu lah. Lepas tu anak dia ajar. Tak mengalir ilmu tu. Tak kekal ilmu tu. Lagi pula kalau memanglah, katalah anak tu nyudahnya jadi tukang masak dekat tempat-tempat yang baik. Kat madrasah ke, kat sekolah ke, kat mana ke. Tempat-tempat yang baik. Tempat orang baik-baik. Itulah ilmu yuntafa'u bih, yang diambil manfaat dengannya. Itu kalau kita tafsirkan ilmu tu dengan makna bahasa. Tapi umumnya kita selalu jumpa ustaz-ustaz akan terjemah, akan tafsirkan dengan makna istilah syarak, iaitu ilmu agama. Ilmu agama pun sebenarnya bukan syarat kita kena jadi alim. Kena jadi ustaz pun belajar ilmu agama. Tak. Kita pandai baca Fatihah saja. Itu dah kita ajar dekat orang. Itulah ilmu agama. Ataupun apa dia?
kita ajar beritahu dekat orang, senyum tu satu sedekah. Kita ajar dekat dia. Senyum tu satu sedekah. Dia pun buat. Lepas tu dia ajar pula pada orang. Dia ajar lagi pada orang lain. Ilmu lah tu. Dan selama mana ilmu tu mengalir, selama mana ilmu tu berjalan, selama itulah kita akan dapat manfaat, dapat kebaikan. Itulah jadi amalan yang tak terputus untuk kita. Yang dua ni, wakaf dengan ilmu ni semua orang boleh buat. Tapi nak dapat doa daripada anak yang soleh, orang tak ada anak boleh dapat tak? Tak dapat. Yang dua ni wakaf dengan ilmu, orang ada anak boleh dapat, orang tak ada anak pun boleh dapat. Tapi doa daripada anak yang soleh, orang tak ada anak tu dapat. Jadi jangan berasa rugi untuk ada anak. Jangan takut. Sebab rezeki dia bukan kita yang jaga. Bukan kita yang bagi rezeki dia. Rezeki dia memang Allah Ta'ala bagi. Rezeki dia memang Allah Ta'ala yang bagi. Orang telah tanya saya, Ustaz mampu ke? Nah, rezeki dia pun saya tanggung. Rezeki dia kita tanggung. Rezeki dia Allah Ta'ala yang tanggung. Kalau Allah Ta'ala dah takdirkan banyak untuk dia, banyaklah dia dapat. Seperti mana kata Umar bin Abdul Aziz waktu dia nak meninggal dunia, ada kawan dia tanya, wahai Umar, kamu ada 12 orang anak lelaki. Kamu ada 12 orang anak lelaki. Tapi kamu tak tinggalkan pun apa-apa harta untuk mereka. Dia khalifah tapi miskin. Khalifah dia memerintah dunia. Tapi dia sini mati dengan keadaan miskin. Orang tanya kat dia, kamu tak kasihan ke anak-anak kamu? Apa dia cakap? Kalaulah aku tinggalkan, kalaulah anak-anak aku ni anak yang soleh, yang baik-baik, rezeki dia Allah Ta'ala yang jamin, Allah Ta'ala yang tanggung. Allah Ta'ala akan pelihara dia. Pandailah macam Allah Ta'ala nak bagi makan dekat dia. Tapi kalau sekiranya anak aku jadi anak yang jahat, apa faedah aku tinggalkan harta untuk dia? Aku membantu dia untuk jadi semakin jahat. Tak payah. Saya rezeki anak kita dalam tanggungan, dalam urusan Allah Ta'ala. Macam mana, banyak mana Allah Ta'ala nak bagi, serah pada dia. Itu dalam ketentuan dia. Wallahu a'lam bishawab. Semoga apa yang muzakarah pada malam ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kekuatan dan kefahaman kepada saya dan kita semua. Beramal sampai insya-Allah.